Assalamualaikum. Welcome back to our channel Ukira Travelog. Okay, so hari ni hari Rabu, which is 3 hari sebelum kita punya trip, family day trip ke Kijal, Terengganu. Tapi unfortunately ni si daddy ni tak dapat nak join kita untuk family trip Terengganu nanti, family day nanti. Sedih lah. So sekarang ni kita dalam perjalanan nak hantar daddy ke airport, KLIA. Daddy kena work last minute. So korang doakan supaya nanti mami berjaya record video dengan tanpa daddy, dengan baby kecil ni. Mana baby kecil? Baby kecil ni. Okay, masa family day nanti, okay? Bye, Daddy. Bye-bye. Today is the day kita akan bergerak ke Terengganu, Kijal, untuk family day. Family day Hajah Fatimah dan arwah Zainuddin. So daddy tak dapat ikut, kena pergi kerja. Dan hari ni Tok Pa dengan Tok Ma akan menemani kita. Tok Pa akan drive. Ni tengah tunggu diorang settle down, keluarkan kereta. Kita nak alihkan kereta, masukkan kereta. Ya Allah, a bit kelam kabut juga, but all is well. Dah keluar kereta dah. Okay, kita nak masukkan kereta dulu. Alright, jumpa lagi. Okay, everything is checked. Semua kita dah tutup. Let's go, guys. Kita tengok macam mana hari ni. Perjalanan will take around 5 to 6 hours ke Kijal. Mungkin dalam tengah perjalanan tu kita akan berhenti makan. Kita tengok macam mana, okay? Alamak, pintu atas. Mama, Tok Pa driver. Syakir, kakak dengan abang kat belakang. Daddy tak ada. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita singgah berhenti nak tapau lauk untuk makan on the way nanti. Mama nak tapau lauk sebab tadi nasi putih kita dah bawa. Tengok lauk apa yang ada, nanti kita tapau. Apa mah? Ada daging. Ha? Ayam kan? Haa. Ini kuat, lepas tu ayam goreng. Biar tu bungkus lah. Okay, kita dah tapau lauk. Tengok sekejap lagi kita berhenti kat mana untuk makan. Okay, kita sekarang dekat mana?
Kita sekarang berhenti dekat hentian lancang. Kita nak makan dulu yang kita beli tadi. Nak berhenti toilet, singgah toilet. Yeay! Clap, clap, clap! And guess what, korang? Mami boleh tertinggal handbag kat rumah. Aduh, dah sampai Bentong tadi baru perasannya handbag tak bawa. Ya Allah. Tapi nasib baik dalam handbag tu IC lah, IC lesen. So tak apa, lesen ada dekat MyJPJ je. Lain nasib baik yang duit-duit semua ada dekat phone. E-wallet, Maybank to you, MAE, nasib baik semua ada dekat phone je. So tak apalah, hanya lesen dengan barang-barang makeup je lah dalam handbag tu, tak bawa. Tertinggal dong. On your favorite. Orang kat apa? Nasi gulai daging dengan apa tu ada kot? Telur masin. Telur masin. Kakak makan apa? Ayam dengan kuah gulai. Syakir makan apa? Syakir makan ayam percik with rice. Cik Su pada bekal lah. Hello. YouTuber eh? Cik Su pada bawa bekal dengan Cik Su bawa bekal apa? Pasta. Cik Su buat apa? Spaghetti. Ayah Nara minum apa? Cakap ayahnya malu-malu. Tu apa ni? Apa ni? Wow. Menyempat beli jus eh. Nara minum apa? Sini. Tengok Syakir dah kena culik dengan Cik Su dia. Bye. Bye. Cik Su dia nak bawa naik kereta sana. Kereta dengan Cik Su dia. Cik Su. So Syakir dia dah pergi naik dengan Cik Su dia, naik kereta Cik Su dia. Okey lah, Mami boleh dengan senang lena. Say hi. Say hi to the video. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai Nipoh Beach Cottage. Yay. Mana Cik Su? My baby. Where's my baby? Oh, dekat situ ada sungai. Alright, jom nak check in dulu. Dekat situ kita boleh berkayak sungai ni. Dekat sungai ni nanti kita boleh berkayak. Nanti kita akan buat aktiviti sukaneka dekat laman ni. Di kawasan sini. Jom. Tengok. So ni dia punya dewan makan.
Ni nanti tempat makan kita kat sini lah. Dewan makan. Tak tahu, dia ada 16 unit overall. Kita ambil 13. So 13 unit. So 3 lagi. 3 lagi tak tahulah kalau dia orang open dekat orang lain. So ni semua 16 unit. Swimming pool. So semua facing the pool. So kita tak tahu lagi kita akan dapat bilik mana. So kita orang ambil 13 unit. Bilik 1 sampai 7 kita orang punya. Lepas tu bilik 11 sampai bilik 16. Family members yang akan menghadirkan diri pada family day kali ni dekat almost 40 orang. So kita tengah tunggu kehadiran masing-masing lagi. Apa dia? Manga buat konten. Nanti follow and subscribe, okay? Like and share. Sis bilik mana sis? Okay, sis kita bilik nombor 5. Paling busy. Ya, tengah update report. So jom kita room tour. So kita orang ambil bilik nombor 4. Mami, kakak Trisha and Syakil, Syauki and the boys, kawan sepupu-sepupu dia, dekat bilik nombor 7. So this is the room. This is the room. Ada aircon, tapi lampu dia macam malap. Oh, ada mosquito repellent. Okay, di sini adalah makluman untuk tetamu, do's and don'ts. Dia dah siap-siap tampal. Ada 2 rotten chair. Ada disediakan sejadah. Ada kesayangan datang. And toilet. Yo, my baby. My baby. Oh la. Okay, katil pun dia sediakan 1 queen sebab kita orang ambil banyak bilik. So dia bagi 1 extra mattress, 4 pillow, 2 towel and 2 helai selimut. So tadi ni dia bagi ni kita orang punya room details. Bilik 1 hingga 7 dan 11 hingga 16. So dia bagi swimming pool unlimited hour. Tapi if let's say ada lagi 3 bilik tu ada orang luar walk in, so dia kata up pukul 10 sahaja dibenarkan. Tapi kalau let's say kita orang sahaja, tak ada orang lain yang check in, so di unlimited hour lah untuk swimming pool. So breakfast memang kita ambil dia breakfast every room, free breakfast untuk 2 orang dan free untuk below 6 years old. So kita add on lah, sebab kita ada bilik yang lebih daripada 2 orang. So kita add on, total ada 39 packs kita orang. So dia ada snooker dia bagi free, and kayak pun free. Posin sikit. Wah, beg tarik Laika beg sendiri ke? Oh, dekat sini diorang sediakan juga coffee and tea for free. Boleh ambil coffee and tea. Alamak, cunya. Okay, tengah minum-minum petang. Mak Lang, Marina. So kita makan apa yang ada ya. Ada apa? Keropok. Sementara tunggu kehadiran para peserta yang lain-lain. So kita makanlah apa yang ada dulu. Ada keropok ni Papa baru makan nasi. Kita tunggu beberapa family lagi.
sampai malam karang. Hari ni tak ada apa-apa aktiviti sangat, free and easy sahaja sebab masih menunggu kehadiran semua. So pukul 6.30 petang karang akan mula ni lah, diorang siapkan makan malam. Okay, sekarang dalam pukul 6.30 petang. Semua mostly diorang dah sampai, dah check in semua. Dan diorang semua tengah mandi pool. Semua tengah mandi pool, membasah-basahkan diri. Sementara kejap lagi kita orang nak tunggu makan malam. Tengok si kecil tu. Hari ni basically kita orang free and easy sahaja. Tak ada aktiviti sangat. Esok baru kita orang beraktiviti. Lauk kita malam ni nasi lemak, ayam goreng crispy dengan air balang. Sleepy. Ada budak sleepy. Ada budak sleepy. Perhatian, perhatian. Yang pertama. Nenek jaga suara cucu dan anak. Nenek takkan nampak kita, kita dia akan teka. Kita cakaplah, nenek. Macam tu. Nenek. Tanpa mengikut umur dan Beratur je, random beratur. Kali. Makcik Timah. betul. Nenek. Apa? Apa? Nenek. Apa nama nenek? Mak. Ana. Suara memang passion ni semua. Nenek. 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 Siapa nenek? Anak siapa? Anak siapa ni? Siapa? Saya lagi tunjuk orang. Lagi sekali. Nenek. Giva mana? Tak maju aku. Rakam. Kalau pasal lain boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak? Boleh. Okey. Perkataan yang boleh disebut hanya Pak Long sahaja. Pak Long.
Suara sendiri. Suara sendirilah. Pak Long. Buat sikit. Pak Long tak dengar. Pak Long bukan dengar. Orang dekat kat telinga. Lagi sekali. Pak Long. Anak Intan. Dia dah apa? Siapa? Siapa? Cucu sendiri. Saya buat orang lain. Pak Long asyik. Lagi sekali. Pak Long. Anak Anis. Pak Long. Siapa? Lagi sekali. Pak Long. Lagi sekali. Long. Intan. Pak Long. Baiklah. Baru sama. Pak Long. Lagi sekali. Pak Long. Intan. Anak sendiri semua salah. Pak Long. Lagi sekali. Pak Long. Pak Long. Caca. Pak Long. Lagi sekali. Pak Long. Kena bawa Mikael. Kena bawa pergi Ah. Pak Long. Lagi. Ni kalau tak kenal ni. Siapa? Lagi sekali. Pak Long. Apa Pak Long ni? Bagilah betul. Pak Long. Pak Long mana ada orang panggil ni tu? Oh, kena bawa pergi Okey. sekali lagi. Pak Long. Kami dah. 1, 2, 3. Wah, banyaknya. Harapan peletu orang bagi. Wow. Banyak. Oh, hebat nenek. Hebat. Wow. Amazing. Banyak. Oh, dia banyaknya. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Nek. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Senang. 1, 2, 3. Mana boleh macam ni? 5, 4, 3, 2, 1. Tak payah kira. 4, 5. Dia dekat tinggi rendah. 3, 2, 1. Patutlah bagi yang ni, bagilah besar. Okay, korang tadi masa tengah record, masa tengah main game malam tadi, tadilah bateri habis pula. Lepas tu si Syakil ni mengamuk nak tidur. So kita baru je lepas tidurkan dia. Tak join lah nanti footage games tu. Kita try minta daripada diorang yang record pakai handphone je. Kita slot in.
So ni jap baby dah tidur, kita tinggal sekejap. Nak pergi mengena kopi sekejap. Itulah bila daddy dia tak ada kan. Kita seorang je lah. So nak tunjuk suasana malam di Nippon Cottage. Swimming pool dia ni kita boleh mandi je, unlimited time, sebab memang kita orang booking, kita orang je lah guest dia untuk malam ni, and maybe malam besok juga, unless if ada orang walk in, check in besok. Tengoklah, diorang ni masih lagi bermain di sini. Bola dia cukup kan? Takut budak-budak tu main tadi, ada yang hilang. Dia kata ni budak-budak ni tak ngantuk ke? Budak kecil-kecil ni? Oh, ni apa game yang diorang main ni? Kalau bagi ni sekarang dia bagi. Lambat ada kilang. Salah. Sabarlah, susah. Kita mak ada anak kecil tak dapat nak join. Sibuk dengan nak. Mana kopi? Ni Faham? sabar ya. Chowky dengan kakak join. Lembek. Join the aunties. Lembek dia. Satulah. Game. Okey. Lembek. So korang, kita mak ada baby kecil minum kopi dekat bilik je lah ya. Takut si kecil ni Kara menangis. Dia seorang-seorang tidur dekat dalam tu. So kita minum kopi while enjoying the pool view. Diorang masih enjoy bermain games lagi dekat dewan makan tu. Sedapnya Nescafe. Okay guys, kita jumpa besok.